pagi semua. Okey, hari ni aku nak bermotor camping ke pantai Teluk Ridi namanya. Ya, aku tak nak pergi lagi pantai ni. So, aku search dekat map je tempat ni. So, setahu aku ni maybe tempat tempat orang mancing katanya. So, aku tengok gambar dia macam best je tempat dia. Ada spot untuk mungkin nak camping, macam khemah apa semua. Hemok pun boleh letak. So, aku nak try pergi sana lah. Kita try camping dekat pantai Teluk Ridi. So, jom. Aku dah sampai dekat jalan ke arah Teluk Selangit ni. Kita terus ke campsite ke tempat perkhemahan dulu. Let's go. Ini simpang dia. Jalan boleh tahan. Jalan boleh tahan. Oh, sekali off-road bike. Itu yang best tu. Kita slow je. Hop. Aduh, aku punya phone holder tak ada letak macam ni je. Kalau tak boleh laju sikit. Layan ni. Jalan-jalan off-road. Dalam ni jalan tak balik. Baik. Okey. Kita tengok depan sikit. Macam best. Banyak pilihan pot-pot menarik rupanya. Oh, diorang camping sini. Kita kena fikir malam je macam mana. Malam je. Tapi sini pun okey kan, tak ada apa pun tak. Kalau malam tak ada masalah kan. Pokok booking kau banyak pokok kau. Tu pasal kita nak depan lagi. Tengok depan tu. Kita tengok depan lagi sikit. Lagi sikit je depan ni tengok. Tempat ni pun dah okey dah ni. Yang ni pun cantik kan. Tapi kalau kita dapat tengok depan lagi sikit. Tadi banyak orang keluar kereta daripada mana tak tahu. Nampak macam ada campsite lagi depan ni. Campsite je. Dia kot. Ni ada lagi. Ni pun ada lagi. Banyak pot. Redah lagi. Oh. So inilah tadi. Jom. Tadi ya? Tadi tu macam lagi best ya? Ha? Yang tadi ataupun yang first tadi. Kau nak? Kopi yang first tadi pun okey. Kau rasa nak mana? Tadi dah kata.
Yang tengah-tengah tu. Baru tadi. Okey, boleh jom. Nampaknya sebulat suara kata member aku nak kat yang tengah-tengah tadi. Kita pergi sana lah. Oh. Sampai dalam ni kau masuk jual aiskrim. Dah hulu bandat dah rasanya. Ya, sini menarik. Okey, sampai. So inilah port kita. Hahaha. Sampai kita ya. Pantai Teluk Perigi. Okey, itulah dia. Kita dah sampai ke tempat kita nak berkemah hari ni. Pantai Teluk Perigi. Kat Lumut, tuan-tuan. So ini kali adalah wild camping. Kita tak ada air, tak ada elektrik, tak ada semua benda. Lain tak tahu ada tak ada. Lain kena check. Aku pakai kau punya. Okey, cantik. Lain kita ada ya. DG Selcom ada. DG Selcom ni boleh tahan juga dia punya surprise kadang-kadang. Tapi itulah masalah utama dia. Tempat bila free tempat wild ni, orang datang tengoklah sampah. Aku pun tak faham lah kenapa. Susah sangat ke nak bawa sampah tu balik? Yang naik motor ni pun kita orang boleh bawa balik lah sampah. Buang mana-mana, masalah. So sekarang kau nak pot kat mana ni? Mamat ni dia emok. Kau tengok channel dia buat emok je. Di sini. Mana? Pokok dia. Pokok mana? Kamu tahu kan? Ni? Ni situ? Ni dekat. Ha? Ni, pokok tu. Pokok ni pokok tu? Kau pokok tu pokok tu. Aku sini lah. Okey. Sini boleh kot baca aku punya kemah. Aku sini pun stylo juga. Tapi banyak pokok mati pula atas. Dahan ranting mati. Bahaya pula. Ini style juga aku sini. Kita jalan je lah. Baik. Jom kita pergi setting dulu. Lagi satu hal. Kali ni aku bawa pancing. Aku bukan pemancing, tapi aku bawa sebab aku pernah lah mancing. So boleh lah, daripada boring-boring kan, baik kita pergi try mancing. Mana tahu dapat lauk malam ni. Okey lah tu kan. So kita pergi setting dulu. Lepas tu baru kita pergi mancing ke apa ke. Tu nanti nombor 2. Kita set up camp dulu. Let's go. Ada kereta datang pula. Okey dah. Umpan.
Apa dah? Bagi dah dia tidur. Baru lah 4 lebih. Nak rasa lah pun. Apa ah? Dia belajar tak kau punya... Oh tak. Sampai tempat dia kita ni. Ha? Jadi situ. Kau macam bawah tu? Oh, ada pengingatan dia. Sebab aku fikir kalau 2 orang boleh lah. Senang kerja. Kalau seorang je. Ni tengok ni. Dah macam kan? Ha. Dia boleh je dah ni. Tak takut. Dia akan tegak juga. Maknanya kena bentang bawah dulu lah. Kau kena pacak tepi dulu. Baru kau ambil tiang sini baru naik. Bawa naik. Macam ni lah. Nampak? Faham. Dah tak nak apa dah. Maknanya kalau Nanti kau adjust je dah balik. kalau petak 4 pun sama kat konsep Sama dia. juga. Konsep sama. Nampak? Kan dia dah naik tepi dah. Kau pun nampak dia punya flow dia. Nanti lepas ni barulah kau adjust balik dia betul ya. Fly dia kita pasang petang sikit lah. Sebab nanti kalau pasang fly awal-awal tutup, dia panas. Dia perangkat haba kan. So biar dulu. Ini pun cuaca okey, tak hujan. So biar dulu. Nanti dah petang, malam ke baru kita pasang. Kita buat kerja lain dulu.
try camping dan memancing. Aku tak tahulah benda aku buat ni betul ke tak, tapi try kan, apa salahnya kan. Ada lah, bukan nak ikan besar pun, nak seronok-seronok je. So aku bawa lah teleskopik punya travel rod. Mesin pun tak besar, 4,000 je. Ada, tak ada saja main-main kan, boring. Kita try. Kita boleh jamak ke? Boleh? Jauh kan? Okay. Jauh sangat lah. Okay, boleh jamak, tak apa. Kita try dulu. Okay, ni dah pancing aku. Pancing travel rod versi tepi laut. Tak tahu lah boleh ke tak. Aku buat umpan tadi, aku beli dekat Kampung Setiawan. Rambut apa semua sikit je, Sony je. Okay, siap dah. Umpan numpun-numpun dekat Kampung Setiawan. Tahu lah. Inilah suasana dia, Teluk Perigi. Banyak orang datang mancing je pun. So ni tempat orang camp kat tengah. So depan ni je pantai dia, tak jauh pun. Wah, orang mandi pun ada. So aku letak je pancing sini, pacak biar dari situ. Dia nak makan, tak nak makan biar. Nanti aku check lah balik umpan kalau ada lagi. So sementara tu bolehlah buat kerja-kerja lain. Sementara biarkan je pancing tu. Nanti aku tukar-tukar umpan je lah. Bolehlah buat kerja lain, masak ke apa benda ke. Ada orang datang lagi lah. Tadi tak ada. Ada orang pun datang mancing. 2 kereta datang.
Nampaknya pancing aku masih tak kena strike lagi. Okay, tempat tidur settle. So kita tunggu malam je masak. Ni semua dah siap. Aku punya pancing pun tak makan-makan lagi. Biarlah situ, saja je letak kan, dalang. So sekejap lagi kita masak malam, makan malam. Macam biasa aku grill daging je kot ni lah. Bawa daging tenderloin. Itu dia. Air pun dah cair dah. Okey lah. Lama juga benda ni. Daripada pukul berapa 9 aku beli air tadi. Ada lagi. Okey. So aku pergi cari kayu api sikit. Kot malam garang nak, aku ingat aku nak bakar kot daging tu. Kayu api je. Kena cari kayu api sikit. Lepas tu boleh buat unggu api kan malam nanti. Dah boring kan. Oh, ni ranting banyak.
buat tempat bakar-bakar aku kat sini lah. Cerah pokok ni. Ada tali aku boleh gantung. Ada tali aku boleh gantung lampu malam ni. Dah gelap sangat. So inilah makan malam kita. Nasi goreng, tenderloin stick dengan macaroni mac and cheese. Semua segera kecuali yang ni. Ini masak betul-betul punya. Okey, kita makan dulu lah. Ikan pun tak dapat. Kita makanlah apa yang kita bawa. Let's go.
Oi. Weh kau camp sekolah Allah. Jatuh dah. Budak yang sampai malam-malam. Aduh. Malam-malam datang. Ya. Nah, yang mahal dia. Selamat pagi-pagi. Ni dah suasana pagi ya di sini. Aduh. Malam angin dia kurang. Macam tak panas pun, tapi kurang angin dia. Aduh. Boleh dah masak-masak lo, minum-minum. Layan kan. Pancing pun ada tak ada. Ikan kecil-kecil duri ada lah. Paling dekat kan, tak boleh nak paling jauh. Macam tu lah. Kita makan-makan dulu. Masak apa yang patut. Inilah yang mengacau-ngacau umpan sama-sama ni. Menghabiskan umpan aku. Kena idak. Komen ni boleh pegang ke? Oh jangan. Ya, tajam ah. Ha. Oh, rugi dah ada rugi je. Dia mengacau-ngacau umpan. Dia saja. Buat dia lama. Yes. Sikit lah. Sekarang kita nak makan kat mana keluar? Itu persoalan tu. Itu yang paling penting. Pasta. Ya? Masak air lah pasta. Pakai air ni. Okey, sambil-sambil kita breakfast kan? Breakfast. Kita kemas-kemas sikit sebab dah mula nampak monyet pula dah. Sekarang dia bawa lari aku punya bantal, bawa lari aku punya punya power bank naya. So sambil tu bolehlah kemas-kemas sikit dulu. Boleh je lepak lagi tapi barang lah packing-packing sikit lah. Tak ada dah nanti kena serangan kan. Kat mana lah tadi? Tadi aku nampak, macam mana tak nampak dah? Aku rasa dah terkopot kot. Settle kejap, kita makan dulu. Lepas tu baru kita sambung kemas. Makan pagi dulu. Aku sambung kemas. Ni RM3 Yop. Tu pasal aku beli 2 kali dah. Fraser Hill dengan yang ni. Dia dapat satu tu bang ah. Mula dia. Okay, pot aku dah settle. Tinggal seorang lagi ni. Kena belah cepat lah. Nampak tu? Tu dia. Serangan monyet. Mana? Aku punya pancing tak ambil lagi. Oh, pancing aku tak ambil lagi. Tunggu sekejap. Aku ambil pancing sekejap. Dah pancing. So, keputusan dia dapat ikan duri je. Beberapa ekor. Dah kena rembat dengan monyet lah. Dah kena rembat dengan monyet dah pun. Tak apalah, biar dia makan ikan tu. Itu saja. Nanti kalau pergi aku setting cantik sikit. Tanya pakar pancing.
kita keluar, kita pergi mandi dekat Teluk Senangin. Sebab dekat Teluk Senangin. Mandi kat Teluk Senangin dulu. Lepas tu baru kita balik. Nanti orang ingat kita nak mandi juga. Tapi ya, aku memang kena mandi. Okay. So kita pergi Teluk Senangin dulu, kita pergi mandi. Kita dah mandi air laut. Okay, settle lah. Dah settle. Kita akan bergerak ke Teluk Senangin. Mandi-mandi dulu, baru kita ciao. Kita nampak apa. Sampah ni bukan kita orang punya. Kita orang bawa balik lah. Ini semua entah siapa-siapa tinggal. Kita akan singgah ke, tak tahulah, Manjung dulu kot. Makan-makan dulu. Lepas tu baru kita balik lah. So tak ada apa lah. Mandi ya. Kita balik. Mandi kat Teluk Senangin. Dia tak boleh mandi. Sini memang tempat wild. Tak ada mandi, tak ada toilet, tak ada apa semua tak ada. Ada tempat nak camping je. Wow. Seperti dijanjikan ya, kita mandi ya. Yang kata tak mandi. Kita pergi Teluk Senangin untuk mandi. Baru kita balik. Nampak tu? Dia pun pergi mandi. Sesat. Pergi Teluk Senangin pun sesat je. Teruk benar, sesat. Okay, so kita mandi tu. Lepas mandi baru ciao. Kau pergi makan dengan benda tak tahu lah. Let's go.